PM Anwar dedah Malaysia berani tegur Trump isu Gaza. PM Anwar balas desakan Tun M, sudahlah. Ahmad Zahid nafi rundingan KJ kembali ke UMNO. Ahli Parlimen desak Saifuddin dan Hannah letak jawatan. Kadir Jasin sindir menteri takut soalan wartawan. Dan pemimpin bersatu sindir Fuad gila talak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Malaysia menjadi satu-satunya negara yang berani menyatakan pendirian secara terbuka mengenai isu Gaza di hadapan Presiden Amerika Syarikat AS ketika itu, Donald Trump. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia telah mengambil langkah maksimum dengan menyampaikan pendirian tegas agar satu pendekatan komprehensif dilaksanakan bagi menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Beliau menjelaskan perkara itu dibangkitkan sebanyak 3 kali secara terbuka selain turut disampaikan secara peribadi ketika pertemuan dalam kederaan rasmi Presiden AS, The Beast. Datuk Seri Anwar turut mempersoalkan tindakan segelintir pihak yang masih mempertikaikan usaha kerajaan dalam memperjuangkan isu Gaza dengan menggunakan sentimen agama, sedangkan Malaysia telah melaksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Menurut beliau, pendirian Malaysia jelas berpaksikan prinsip kemanusiaan sejagat tanpa mengira tekanan diplomatik termasuk daripada kuasa besar dunia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar sekali lagi berdepan desakan supaya meletak jawatan, kali ini daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun, Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa desakan tersebut sudah berulang kali dan perlu dihentikan. Ketika berucap di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar tidak menyebut nama individu secara langsung tetapi jelas merujuk kepada kenyataan Tun M yang mengkritik Perjanjian Dagangan Malaysia Amerika Syarikat AS. Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak akan tunduk kepada tekanan politik sambil menyindir desakan berulang itu dengan menyatakan sudah tiba masanya berhenti memainkan isu sama. Menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kubang Pasu, Ku Abdul Rahman Ku Ismail, Datuk Seri Anwar menjelaskan fokus utama kerajaan kini adalah memperkukuh perdagangan intra-ASEAN di samping menilai kesan Perjanjian Malaysia AS terhadap ekonomi serantau. Terdahulu Tun M bersama beberapa NGO dan parti politik mengumumkan 12 resolusi bersama bagi menolak Perjanjian Dagangan Malaysia AS yang didakwa tidak menguntungkan negara. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, tiada perbincangan dilakukan mengenai kemasukan semula bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, ke dalam parti seperti yang dilaporkan media. Beliau menjelaskan bahawa pertemuannya dengan Khairi baru-baru ini di sebuah majlis perkahwinan tidak membabitkan sebarang perbincangan politik atau urusan parti. Namun, Ahmad Zahid tidak menolak wujudnya kabar angin mengenai kemungkinan penerimaan semula Khairi ke dalam UMNO selepas dipecat pada Januari 2023. Terdahulu, Khairi menafikan dakwaan bahawa beliau akan kembali menyertai UMNO menjelang PRN Sabah hujung bulan ini seperti dilaporkan oleh beberapa media tempatan. Bekas Menteri Kesihatan itu menjelaskan beliau tidak pernah meninggalkan UMNO, sebaliknya dipecat daripada parti berkenaan tahun lalu. Desas-desus mengenai kemunculan semula Khairi dalam UMNO terus menjadi perbualan hangat dalam kalangan pemerhati politik, khususnya menjelang PRN Sabah yang bakal menjadi medan penting bagi parti itu. Seorang ahli Parlimen Pembangkang menggesa 2 Menteri Kabinet iaitu Saifuddin Nasution Ismail dan Hannah Yeoh meletakkan jawatan secara terhormat susulan keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menolak rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berhubung kes pemalsuan dokumen 7 pemain warisan.
Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Cik Sulaiman berkata, desakan itu dibuat selaras dengan prinsip Malaysia Madani yang menitik beratkan maruah dan integriti dalam kepimpinan negara. Menurutnya, kegagalan mempertahankan nama baik bola sepak negara di peringkat antarabangsa menuntut pertanggungjawaban politik daripada kementerian berkaitan termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Belia dan Sukan. Sementara itu, pemangku Presiden FAM Muhammad Yusof Mahadi memaklumkan pihaknya akan menulis kepada FIFA bagi mendapatkan alasan bertulis serta butiran penuh keputusan berkenaan sebelum mengambil langkah seterusnya dengan memfailkan rayuan ke Mahkamah Timbangtara Sukan CAS. Beliau menjelaskan bahawa FAM telah menerima keputusan rasmi daripada FIFA yang menolak rayuan terhadap hukuman dikenakan berhubung isu pemalsuan dokumen kelayakan pemain warisan. Pada 26 September lalu, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA mendapati FAM dan 7 pemain kebangsaan melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FTC sekaligus mencetuskan kontroversi besar dalam arena bola sepak tanah air. Tokoh wartawan negara Abdul Kadir Jassin menegur sikap sesetengah pemimpin politik yang tidak bersedia berdepan soalan kritikal daripada wartawan ketika sidang media. Beliau menegaskan bahawa jika seseorang pemimpin takut diasak dengan soalan wartawan, lebih baik mereka tidak mengadakan sidang akhbar atau sesi temu bual, terutama dengan wartawan televisyen. Kadir merujuk kepada insiden yang berlaku dalam sidang media Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Komeng, sambil menegaskan perkara itu tidak akan berlaku sekiranya menteri berkenaan bersikap lebih profesional. Beliau turut menyindir kerajaan hari ini yang menurutnya masih mengamalkan budaya konfrontasi terhadap media walaupun sudah hampir 3 tahun membentuk kerajaan. Mengimbau pengalamannya sendiri, Kadir berkongsi bahawa beliau juga pernah berdepan pertengkaran dengan menteri dan pegawai kanan, malah pernah diugut untuk dibuang kerja oleh setiausaha politik kepada Perdana Menteri ketika itu. Namun, beliau memuji kepimpinan media pada zamannya yang disifatkan sangat profesional dan tegas, berbeza dengan suasana media pada masa kini yang dilihat lebih berhati-hati dan terikat. Seorang pemimpin bersatu menyindir ahli MKT UMNO, Fuad Zakarshi sebagai gila talak selepas kenyataannya yang berharap bersatu dibubarkan dan ahlinya kembali ke pangkuan UMNO. Bercakap kepada FMT, Timbalan Ketua Bersatu Selangor, Rafiq Abdullah berkata, kenyataan Fuad itu seperti seseorang yang merayu untuk kembali kepada pasangan lama selepas bercerai secara politik. Menurutnya, tindakan Fuad menggambarkan keinginan UMNO untuk mengajak semula bekas ahlinya menyertai parti itu walaupun mereka sudah memilih haluan berbeza sejak sekian lama. Rafiq menyatakan bahawa kenyataan seperti itu hanya menunjukkan UMNO masih belum dapat menerima hakikat bahawa ramai bekas ahlinya kini selesa bersama Bersatu dan Perikatan Nasional PN. Terdahulu, Fuad menyuarakan harapan agar kemelut dalaman Bersatu berakhir dengan pembubaran parti itu sekaligus membuka jalan kepada penyatuan semula ahli-ahlinya dengan UMNO. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.